Hai, Assalamualaikum. Kembali ke seat belakang. Jadi hari ni saya pun sebenarnya agak bermalasan. Baru je lepas asar. Jadi lepas asar tu sekarang pukul 5.39 dah pun. Tapi kita tak buat lagi apa-apa pun job pun hari ni. Sebab ya, saya tidur je tadi. Tapi tiba rasa macam bosan lah pula. Kita keluarlah sekejap untuk mengisi masa lapang. Boleh kata macam tu kan, mengisi masa lapang sekejap. Bosan-bosan ni kita pergilah buat kita buatlah beberapa job yang kita boleh buat. Macam sekarang ni dapat job yang agak jauh, pergi ke Paya Jaras. Dia dah nak sampai ke ni dah, apa nama, Sungai Besi apa nama dia, ataupun belah atas sana lah. Dia dah Selayang dari situ. Kita pergi je lah buat job. Dapat job mana-mana pun tak ada masalah. Sebab hari ni memang malas. Hari ni malas. Ya, let's go. Lepas ni Ya. Dan sekarang kita pergi pick up orang tu. Nanti kita akan hantar. Sekejap saya check balik dia punya alamat Madrasah Paya Jaras. Paya Jaras, Sungai Buloh. Betul lah, tadi saya kata apa kan, Sungai Besi. Bukan Sungai Besi, tapi nya Sungai Buloh. Jadi kita pergilah hantar sekejap. Walaupun bermalasan, kita bosan hari ni, kita buat je lah. Grab lah bukan lah? Grab bukan? Grab ke bukan? Bukan. Waalaikumsalam. Ya. Dah sampai nombor 19 lah. Kereta Saga. Dua pas ya? Dua pas saja belok kanan. Okey. Waalaikumsalam. Grab tak jumpa. Belok kanan. Lurus belok kanan. Bye. Ramai orang. 1, 2, 3 orang ke? Seorang cukup lah. I settle satu job yang agak jauh, yang berharga RM36 macam tu, di Paya Jaras. Dan sekarang ni dah pun 6.51. Kebetulan kita dapat satu lagi job yang bagi saya agak tinggi, RM20 lebih. Tak ke mana, Petaling kalau tak silap. Itu yang bestnya. Dua kali job yang kira puluh-puluh yang agak besar lah. Jadi kita on the way nak pergi pick up. Dan pick up gitulah. Jadi let's go pergi pick up orang yang kedua. Walaupun kita buat malam-malas ni, biasa buat malam-malas ni yang dapat job-job yang okey. Bila buat rajin-rajin, job yang tak best-best je yang akan dapat. Jadi apa pun, kita gerak mendapatkan passenger tersebut. Let's go. Hai, sekarang dah pun pukul 11.38 dari job yang kita nak buat. Bosan-bosan, job yang kita malas. Hari ni hari malas patutnya. Dan akhirnya mendapat RM108. Nampak tak? Kalau tak nampak, tak apa, nanti saya akan tunjuk lah. Job hari ni 6 job. Banyakkan job, semuanya job yang pergi jauh-jauh. Di hari ni telah bertukar hari malas menjadi kepada hari yang biasa-biasa yang saya buat job. Jadi mungkin esok kita akan jadi hari malas semula. Sebab esok hari Ahad, kita nak santai je. Santai, tak adalah stres ni kita nak kejar apa kan, ada target ke apa, semua macam tu. Kalau nak stres tu jadi susah. Nanti kerja-kerja dia penat. Penat lah, senang cerita. Okey, itu saja daripada saya. Kalau korang berminat nak tahu apa-apa, boleh komen di bawah. Nak saya buat episod macam mana, apa semua korang komen je kat bawah. Dan last sekali adalah subscribe YouTube Seat Belakang channel untuk kita grow dengan lebih maju, untuk dapatkan 100 yang paling awal, subscribers yang paling awal, yang 100. Jadi kalau korang berminat, korang follow, subscribe. Ataupun kalau korang nak pergi kat TikTok, boleh search Seat Belakang channel juga. Nama yang sama kita guna dekat ni. Jadi kita nak habiskan episod ini. Dan selamat malam dan